berat badan sebanyak 41 kg. Siapa nak dengar? Saya mempersilakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, nama saya Hafiz bin Ahmad Zabidi, asal Sungai Buloh. Satu sekali saya nak terima kasih yang memperkenalkan kepada saya program T-Army ni, iaitu kakak saya melalui kawannya, Dr. Aisyah. Kenapa saya ambil T-Army ni? Sebab nak turunkan berat badan supaya saya lebih aktif dan sihat. Sebab sebelum ni saya selalu rasa cepat penat, badan malas dan kurang bertenaga untuk buat aktiviti harian. Saya selalu fikir saya baik duduk dalam bilik ke buat benda dalam rumah daripada keluar buat macam jogging ke, exercise semua tu. So disebabkan semua tu, saya fikir saya kena ubah gaya hidup saya. Dan apabila diperkenalkan program ni, saya nak cubalah supaya saya nak capai berat badan yang saya nak. Program ni, T-Army, dia banyak bantu saya dari segi kesihatan dan gaya hidup sihat saya. Sebab sekarang ni badan saya dah lebih ringan, lebih bertenaga dan tak cepat penat. Sebab awal-awal dulu, saya memang tak suka keluar rumah, jalan pun rasa bila perlu je. Lepas tu bila dah start, saya dah start boleh brisk walk slow. Sampai sekarang ni, saya dah boleh start jogging dah. So bila ada masa free je, saya buat jogging lah malam-malam ke. Lepas tu sekarang ni, pemakanan saya pun dah dapat jaga. Sebelum ni saya makan tak jaga, pagi, malam, petang. Lagi malam, saya memang banyak makan malam. Lagi dengan kawan saya, banyak makan luar, lagi makan mamak kan, tak sihat. Lepas tu, sekarang ni malam dah jaga, ambil trim shake je. Dah kenyang dah. Lepas tu yang paling saya perasan adalah baju dan seluar saya. Saya sekarang ni pakai, dulu banyak pakai saiz besar. Lepas tu nak dapatkan baju besar ni, kena ada kedai-kedai dia sendiri. So, harga baju-baju besar ni boleh tahan mahal lah. Jadi lepas sampai sekarang saya dah turun badan, saya dah boleh pakai baju saiz kecil sikit. Jadi dah boleh senang nak cari baju yang saya nak lah, pakaian. Dah tak susah nak cari sangat, tak perlu bergantung pada kedai plus size. Lepas tu satu lagi, dia banyak bantu saya dari tidur saya jadi lebih nyenyak dan badan rasa lebih segar bangun pagi. Aktiviti harian juga saya jadi lebih mudah daripada banding dulu lah. Okay. Sekarang saya recommend pada mereka yang nak join program T-Army ni, sebab memang daripada apa yang saya memang dapat bantu untuk saya kurus dan ubah gaya hidup saya. Tapi kalau nak buat program ni, saya cadangkan memang kena jaga makanan tu. Sebab saya balik semua nampak berat saya turun lebih dari 40 kilo. Sebab ni saya memang disiplin. So, tapi tak apa. Ada banyak mentor-mentor yang boleh tolong siapa yang nak join. Akhir sekali, saya nak tutup ucapan saya. Terima kasih kepada mentor saya, iaitu Dr. Hafiz, Dr. Rita Aisyah dan Dr. Aisyah yang kenalkan saya program ni, sebab bantu saya dan banyak bagi saya cadangan lah macam mana nak ubah pemakanan saya, apa yang patut saya buat semua daripada awal sampai sekarang. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Masya Allah, tahniah Hafiz. Daripada tak nak keluar daripada rumah kepada jogging malam-malam. So siapa yang nak jadi macam dia? Okay. Dan dia berjaya juga turun almost 41 kg. Dan mungkin orang-orang yang dekat dalam Zoom sekarang ni kan macam, tak apalah, yang tu pelajar, seorang lagi tu pun pelajar lah. Saya ni bekerja.